Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, saya Asrul daripada My Touring Explorer. Baik, hari ini kita akan menjelajah dengan menaiki pacuan dua roda ataupun two wheels, di mana channel kita ini kita akan bawakan penjelajahan di seluruh pelosok tanah air untuk kita sama-sama lihat apa permata-permata yang tersembunyi di tanah air kita. Bukan sahaja untuk kita rakyat Malaysia, tetapi untuk semua rider-rider daripada luar negara yang datang ke negara ini untuk kita sama-sama lihat apa yang ada di Malaysia kita yang tercinta ini. Mesin Touring Explorer kita akan bergerak ke Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Dan kita akan stay semalam sebelum kita bergerak ke Rompin, Pahang. Alright, konvoi MTE bermula daripada Putrajaya. Selepas kita gathering, kita breakfast awal pagi. Of course lah, kalau nak ride ni kita mesti bermula daripada awal pagi, sebab cuaca pun insyaAllah cantik sepanjang hari ini mengikut weather forecast kita. Dan perjalanan kita hari ini bermula daripada Putrajaya dan ada beberapa pit stop sebelum kita sampai ke destinasi terakhir untuk hari pertama ni di Johor. Okey, bila kita bercakap pasal konvoi ni, of course lah kita melibatkan beberapa buah motosikal dan kita bergerak secara dalam kumpulan. Okey, ni untuk newbie ataupun beginner lah, siapa-siapa yang tak pernah ride ataupun dah lama tak ride ataupun jarang-jarang ride, bolehlah ikut tips-tips yang kita nak share dekat dalam konten kita ni. Apa yang saya boleh cakap adalah ini pun merupakan first ride untuk diri saya sendirilah. Tapi rider-rider lain yang kat dalam ni semuanya berpengalaman dan tahu mengenai selok belok ataupun cara-cara, kaedah, dan yang paling penting tahu mengenai aspek-aspek yang perlu kita patuhi dan juga keselamatan. Untuk ride ni pun bukan kita sekadar suka-suka. Memanglah ride ni ataupun konvoi ni salah satu pengisian waktu lapang ataupun hobi kita. Tapi dalam pada kita mengisi masa lapang tu, banyak juga aspek yang kita perlu tahu dan juga perlu faham mengenai ride ataupun konvoi. Sepanjang ride ni, kita kena study dululah. Yang pertama, jentera kita. Yang kedua, dengan siapa kita ride. Dan yang ketiga, ke mana kita nak pergi. Sebelum ride ni pun sebenarnya kita kena bersedia dari segi banyak perkara. Yang pertama tadi saya bercakap mengenai kita mengenali bike kita. Yang kedua, diri kita sendiri. Kita kena well prepared ataupun kita kena betul-betul bersedia untuk ride. Dalam mindset kita, berapa jauh perjalanan, berapa banyak pit stop yang kita akan berhenti, berapa banyak tenaga yang kita perlu pakai untuk ride ni, dan
ke manakah hala tuju kita untuk ride ni. Okey, dia bukan sekadar nak suka-suka saja, dan bukan sekadar nak seronok-seronok ataupun nak show off. Purpose kita adalah untuk release tension. Berbalik kepada persediaan tu tadi, kita mesti well prepared mentally dan physically. Make sure badan kita cukup bersedia, kita cukup rehat, kita dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik, dan yang penting sekali adalah cukup tidur lah. Windows down, the air is thin. Ride on, nowhere to go. Ride on, the engine's low. Ride on, the world feels slow. Ride on, just let it flow. Okey, lagi satu lagi, bila kita ride dalam perkumpulan ataupun group riding ni ataupun konvoi ni, kita jangan ego riding. Jangan nak tunjuk-tunjuk kita ni terror ride, hebat lah, apalah. Walaupun lah kita rasa kita yakin untuk kendalikan bike kita tu dengan baik, kita dah betul-betul kenal bike kita, tapi jangan ego riding. Sebab kita ride, kita menunggang secara berkumpulan. Jadi kita follow lah group leader kita. That's why dalam satu group tu mesti kita ada group leader ataupun marshal juga yang akan kendalikan formasi riding kita tu. Make sure kita berada dalam jarak yang selamat antara penunggang-penunggang lain. Jangan terlalu dekat, jangan follow cocok rapat betul kat belakang. Kalau apa-apa jadi emergency, kita pun tak sempat nak brake. Make sure jarak antara penunggang tu pun dalam jarak yang selamat. Dan seelok-eloknya, ni apa yang saya difahamkan lah oleh marshal kita, Abang Zul ni. Dia kata kalau ride, dia suka kita berselang-selang ataupun kalau satu belah kanan, satu belah kiri, dan dalam jarak yang kita agak-agak selamat. Jadi apabila berlaku emergency brake ke, out of sudden ke, kita sempat nak brake, kita sempat mengelak. Tapi betul lah itu. Saya pun sebagai rider newbie, baru sebab dah lama tak ride kan, saya ikut dan Alhamdulillah okey. Okey, cakap punya cakap, bebel punya bebel. Sebenarnya kita pun dah nak sampai dah ke highway yang saya cakap pada awalnya ni tadilah. New Zealand Malaysia, ataupun siapa yang tahu, inilah highway Temiang. Pemandangan di sepanjang lebuh raya ataupun highway Temiang ni memang cantik. Ada juga dekat salah satu filem, dekat memang filem hit lah. So rider-rider siapa yang nakkan view yang best, nakkan footage gambar yang menarik, yang cantik, boleh ride dekat highway Temiang ni. Memang cantik, memang memang superb lah, excellent lah video view. Okey, inilah dia jalan Temiang Pantai, iaitu panorama terindah ataupun New Zealand Malaysia. Seperti yang kita tahu, benda ni pun viral dekat media sosial. Tapi hari ini kita berada di sini, di Jalan Temiang Pantai ni, di mana laluan ataupun highway yang menghubungkan lebuh raya utama ke terus menyingkat ke perjalanan ke Port Dickson. Dan daripada itu kita ada beberapa spot sebenarnya, kawasan-kawasan menarik. Kita ada Gunung Berembun, air terjun Latar Berembun, Gua Kambing, hutan simpan trip dan sebagainya lah. Sebenarnya banyak lagi view-view yang cantik sepanjang jalan ni. Jadi untuk sesiapa yang baru ride ataupun baru nak cuba-cuba lalu jalan ni, lengang sebenarnya untuk kita rider-rider ni lalu. Tapi kalau boleh elakkan untuk berhenti terlalu lama di bahu jalan. Dan sebenarnya tak boleh berhenti pun, cumanya kita sendiri ikut kita punya pertimbangan agak-agak. Okey, so
korang kalau nak cuba boleh lalu kat sini. Kalau pernah tengok Black Brothers kan, yang scene yang hujung Shahnaz bawa motor seorang-seorang tu, yang sensor tu, ni lah laluan dia. Okay, check it out. Okay, untuk ride hari ni sebenarnya kita ada beberapa bike. Okay, terdiri daripada macam model lah. Ada BMW, ada apa tu, Honda ADV, ada Blue. Okay, jadi inilah antara penunggang-penunggang tersohor yang kita ada. Kita ada Abang Zul, iaitu yang kita boleh katakan marshal untuk ride kita hari ni, yang menunjukkan hala tuju kita. Kalau tak ada dia, alamatnya ke laut lah kita tunggang hari ni. Dan kita ada juga Syarul. Okey, kita ada Syarul, kita ada siapa lagi, Arul. Okey, nama macam nama saya Asrul tapi dia Arul, buang S je. Okey, kita ada Tuan Haji Zainal. Okey, itu orang yang orang kuat lah, orang yang merancang segalanya untuk kita punya ride ni dan video ni, dan juga juru kamera kita Faizal. Okey, kalau tak ada Faizal ni alamatnya tak ada rekod lah Kita jalan jelas direkod pakai handphone. Okey, jadi untuk tu kita nak ke mana? Ke PD Alright. Okey, let's go. Okey, selesailah di highway Temiang ataupun New Zealand Malaysia. Sekarang kita nak ke Port Dickson untuk tahu apa yang ada kat Port Dickson dan perjalanan MTE seterusnya. Check it out untuk next video. Bye bye.